Okey tak abang buat rawatan dengan pojak? Selama 3 kali je. Okey. Tiga kali je buat rawatan dengan pojak, rawatan overhaul. Okey. 3 kali. Okey tak? Saya berpuas hati. Okey, awal-awal saya punya datang tu, saya punya performance tu is tak berapa bagus. And then saya punya size pun macam pojak cakap kecil. Itu lepas saya melalui rawatan dengan pojak ni, saya memang nampak perubahan yang ketara lah. Macam size, lepas tu performance, lepas tu libido pun dah naik. Lepas tu macam pojak pun ada share tips-tips apa yang patutlah untuk mengekalkan dan untuk saya punya performance apa semua lah. So setakat ni saya puas hati. So saya akan ikut tips-tips dan apa nama tu, nasihat pojak. Memang berkesan lah. Jadi depan ni apa-apa masalah cuma pojak je. Tak kira 6 bulan lagi 10 tahun kita sepanjang umur. Datang je pojak kita akan jaga barang abang lah. Mana tugas pojak ni untuk menjaga barang-barang pesakit pojak dan maintenance dia sampai bila-bila selagi pojak bernyawa. Betul bang? Betul. Okey, apa sarangan abang pada orang ramai yang malu nak buat jumpa pojak ni? Okey, bagi saya, pendapat saya, basically kalau ada masalah, jangan malu, jangan segan untuk jumpa pojak. Sebab sebagai seorang lelaki, saya rasa benda ni penting untuk hubungan suami isteri, hubungan intim suami dan isteri. And then untuk kita punya kesihatan jugalah. Tak kira lah muda ke tua ke. So jangan malu, jangan segan jumpa pojak untuk selesaikan masalah lelaki ni lah. Basically memang ramai mengalami masalah ni. Sebab saya pun ada tanya pojak, ramai ke mengalami masalah ni? Ya. And jangan malu, jangan segan. So at least pojak boleh, at least ikhtiar jumpa pojak untuk selesaikan masalah lagi batin ni semua lah. Okey, baik, selamat mai. Nanti kita jumpa lagi mai. Okey, InsyaAllah. Okey, selamat. terima kasih banyak. Betul Raja. Betul je. Betul, jamu pojak memang power. Okey, mantap. Yang paling penting tubuh sihat mai. Ya, betul. Tubuh sihat, stamina ada, kardio pun kuat tu. Kardio pun kuat, hati pun gembira. Gembira. Yes. Nak nombor telefon bagi tahu. Ya. Okay.